Okey gang, kembali lagi dengan Trustmatic Autobenz. Hari ni kita share berkenaan dengan beberapa model lah yang ada dekat workshop kita. So hari ni site belah sini. Semalam video belah sana punya site. Hari ni ada dekat sini 2 biji 45 buat maintenance lah, maintenance repair dan juga macam-macam masalah dekat kereta dia ni. Kalau kat belakang aku ni berkenaan dengan coolant system, dia sama je apa-apa model Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche ke. Penjagaan coolant system memang penting lah untuk kereta-kereta Continental ni supaya kau tak sadai tepi jalan ataupun kau tak breakdown lah. So untuk pengguna-pengguna Continental kat luar sana, kau orang kena alert setiap kali servis. Macam customer ni, dia datang kat kita untuk buat basic servis lah, normal servis. Dia tak sampai time nak tukar minyak enjin, kita buat sekali troubleshoot dekat kereta dia. Kita akan buat checking, basic checking, normal checking, part-part apa yang perlu ditukar dan part-part apa yang dah rosak ataupun ada tanda-tanda nak rosak, supaya customer ni tak terkena dekat tepi jalan, tak terkena dekat parking lot mall ke apa ke, supaya dia bawa kereta tu dalam keadaan hati selesa dan juga resiko tersadai tepi jalan tu rendah. Sebab tu pentingnya setiap kali korang servis, korang kena make sure tempat yang korang hantar servis tu, korang kena tanya dia condition engine ataupun condition keseluruhan kereta korang tu. Kalau dekat Trustmatic Autobenz, kita memang buat benda tu. Setiap kali servis, tak kisah kau datang tukar minyak engine ke, minyak gearbox ke sekalipun, kita akan buat sekali checking lah. Setiap proses servis tu kita akan buat checking tu dan kita akan recommendkan barang apa yang perlu tukar ataupun barang yang perlu tukar segera ataupun boleh pakai lagi. So kalau macam kat sini aku tunjuk sikit lah, 2-3 part je yang perlu tukar. Dia punya coolant hose, kalau dah bertukar perang macam ni, anytime je coolant dia boleh bocor. So kalau berkenaan dengan coolant ni, memang kita suggest customer untuk buat terus, supaya kalau in case dia jadi masa tengah drive, boleh menyebabkan kereta korang overheat dan menelan belanja kos yang tinggi lah kalau dah kena time kita bawa tu. Kalau kita tak perasan ataupun owner perempuan ke kan, dia tak perasan bila bawa tu warning coolant tu naik, dia bawa sampai enjin mati. Ada case yang kita dapat macam tu, enjin dia dah, orang cakap dah kong lah kira. Kalau overheat ni, kalau untuk Mercedes. Kalau kat sini juga, kereta ni baru siap buat major repair, leaking apa semua dia buat, servis. Sekarang ni dia punya masa proses bleeding brake, dia punya caliper tu jam, caliper screw tu jam. So sekarang kita dah buka caliper, kita hantar machinery shop untuk buat dia punya tempat bleeding tu, dia punya yang jam, dan kita buat trik baru lah. So yang ni kita tunggu part, kita akan buat pemasangan. So untuk korang berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya, nak check ataupun nak repair kereta konti korang, boleh Roger kita orang di Trustmatic Autobenz, Taman Putra Perdana Puchong. Kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.